Saya pernah kena tuan-tuan masa saya susah dulu. Saya ingat lagi tuan-tuan, masa tu isteri saya mengandung mengidam buah yang paling mahal lah, durian tuan-tuan. Dan bukan pada musim dia, bayangkan. Kita gaji berapa ratus masa tu, Allahu Akbar. Tapi isteri mengandung anak pertama pula. Kata, abang saya ni tak tahu nak cakap macam mana. Cakap je lah apa, cakap je lah. Saya rasa teringin nak makan durian sangat ni. Kita, Allah durian, aduh tak. Masa tu bukan musim dia tuan-tuan. Carilah mana-mana tak ada. Kecuali depan Tesco. Dulu Tesco tak. Ada satu tempat ni. Masa tu saya naik motor pergi. Pergi tuan-tuan. Belilah dapat 2 biji kecil tuan-tuan. Habis RM50 masa tu. Tinggal 10 sen balik tuan-tuan. 10 sen tu untuk belanja separuh bulan lagi. Bayangkan. Dah habis dengan durian dah. Allah. Lepas tu isteri pun sampai-sampai tuan-tuan. Senyum ni sampai ke telinga tuan-tuan tak. Sayang dia tuan-tuan. Masa tu kalau minta menikah so lagi dibagi tak.